Antara roti yang korang boleh makan, ni dia. Roti ni boleh. Australian oat. Ni. Whole grain ni. Cari yang whole grain macam ni. Okey, boleh, tak ada masalah. Ni nampak ni. 100% whole wheat loaf. Ni boleh. Kalau kata jenama gardenia ada tak? Ada, ya. Roti gandum penuh macam ni. Roti macam ni boleh ke? Ada setengah orang boleh, setengah orang tak boleh. Setengah orang boleh, setengah orang tak boleh. Okey, yang ini roti ni boleh ke? Yang roti ni macam ni janganlah sangat sebab dia tak sesuai. Tak sesuai sangat. Kalau bagusnya ambil rotinya ni. Gandum penuh macam ni boleh ni. Ni, gandum penuh boleh. Ni. Ni boleh. Sebab dia ada 12 whole same grain and seeds ni. Sedap. Masalah. Ini boleh. Ni, chicken wrap ni. Boleh ke? Boleh makan dengan telur, bubur ayam sikit, bubur sayur sikit. Dah jadi kau punya breakfast. Daripada kau makan telur aja 2 biji, langsung tak jadi apa. Okay? Pergi cari whole meal. Pergi cari ni. Pergi cari ni. Pergi cari yang whole meal ni. Alright?